Hari ni kisah tentang seorang brother yang suka mengat tengah-tengah malam seorang-seorang. Sebelum ni tak ada apa, tapi tiba-tiba satu hari tu dia menghadap lah. Dia hadap lah dengan ruas. Tak mau cerita lebih-lebih, kita dengar lepas intro ni. Rudy, bukan nama sebenar. Rudy ni dia ada minat yang mendalam lah dalam bidang mengat ikan. Ada masa free sikit dia kira nak pergi mengat lah. Selalunya waktu malam lah, sebab siang kerja. Jenis mengat solo punya orang tu. Start motor, gerak, cari pot, jumpa, fight. Senjata-senjata mengat dia tu tak payah sembang lah. Semua rare-rare belaka katanya. Nak dijadikan cerita, satu malam tu Rudy keluar mengat seorang-seorang. Time tu dah lewat lah, dalam pukul 11 lebih macam tu. Esok pula cuti katanya. So tak ada hal lah kalau setakat nak OT mengat ni. Rudy keluar, dia round-round naik motor, ronda. Tiba-tiba dia terjumpa satu pot yang dia tak pernah try lagi. Pot tu macam agak ngam lah kot. Situ dia macam sungai kecil. Lepas tu ada titi kayu lah. Titi kayu buruk. Atas titi tu lah base Rudy. Rudy ni pula dia jenis tak terpikat sangat pun. Bab-bab hantu ni. Jenis yang kering lah orang cakap kan. Tengah dia duk ralik mengat, tiba-tiba dia terdengar macam ada suara yang weh dekat dia. Balik sini kosong, balik sana kosong. Rudy buat dia teruskan aktiviti dia. Tiba-tiba Rudy terdengar macam ada bunyi nafas betul-betul belakang telinga dia. Dia bukan hembusan tau. Bunyi tu dia lebih kurang macam orang yang penat berlari lepas tu dia bernafas guna mulut. Bunyi dia lebih kurang macam tu lah. Rudy pun terkejut dah. Kelepiak juga brother. Dia terus pusing tengok belakang. Jahanam Rudy, sebab dia nampak Pontianak terpacak dekat belakang dia tau. Tak berapa detail sangat rupanya, tapi yang pastinya binatang tu lidah dia terkeluar. Katanya sampai hampir mencecah tanah bai. Panjang dia tu. Rudy kelupak terkejut. Dia terus jauhkan diri. Dia lari, tinggal habis barang-barang dia, selamatkan diri dulu. Bila dah macam jauh sikit, dia berhenti, dia tenangkan diri dia. Dia baca apa yang dia tahu. Dia tunggu. Benda nak belah tak boleh, sebab barang-barang dengan motor ada kat sana. Kok mana pun dia nak kena patah balik juga pergi dekat pot tadi. Bila dah agak lama sikit, Rudy pun beranikan diri. Dia patah balik. Niat dia tu dia nak kemas barang-barang, nak caw lah. Bayangkan Rudy nampak penatang tu, dia boleh pula bertenggek atas motor Rudy. Apa ni betul-betul nak kacau. Sampai Rudy terpaksa call member dia untuk main selamatkan dia. Dipendekkan cerita, member-member dia pun sampai. Dan time member dia sampai tu, tak ada apa lah. Penatang tu pun dah berlalu pi gitu lah. Mereka pun balik dengan aman lah. Malam tu, bila Rudy dekat rumah, atas katil nak tidur, dia duk terfikir kejadian tadi ni tau. Kan sebelum ni Rudy macam jenis kering, berani. Tu sebab dia tak pernah bertemu dengan Ruas lagi. Tadi ni dia dah bertemu lah dengan Ruas. Kali ni dia fikir panjang lah. Esoknya tu kan cuti Rudy pergi lepak dengan member-member dia dekat kedai makan. Member-member dia pun ramai juga yang kaki mengat. Dia pun tanya dia apa cerita semalam. Rudy pun cerita lah first experience dia berdepan dengan binatang tu. Masalahnya bila dah cerita, ada yang percaya, ada yang tak percaya. Lah kali tahu apa jadi? Member-member dia ajak repeat dekat pot semalam. Ramai-ramai sambil mengat, sambil lepak. Ramai-ramai ni lain sikit lah kan. Aku cut short. Mereka pun sampailah ke tempat semalam nak mengat lah. Katanya memanglah mereka ajak repeat kan, tapi niat tu bukannya lebih kepada nak mencari binatang tu. Mereka nak pergi mengat lah, lepak-lepak kan. Tapi nak merasai vibe yang Rudy rasa semalam tu. Kalau ada rezeki, mereka pun mengat lah macam biasa. Ada yang dapat ikan, ada yang potential kumpau. Tiba-tiba kan, salah seorang daripada member dia tanya Rudy, "Di, mana Di? Tak duk pun." Rudy pun dia macam cuak-cuak sikit nak reply time tu kan. Member-member siap bergelak lagi macam pemain dia. So tak apalah. Masa pun berlalu pergi. Tiba-tiba dalam mereka duk menyembang relax-relax tu, Rudy ada perasan salah seorang daripada member dia, kita panggil dia Ali, bukan nama sebenar. Rudy perasannya Ali macam senyap. Macam dah lama dah dia senyap. Ali senyap. Lepas tu dia tunduk bawah aja. Panggil tak menyut. Panggil lagi tak menyut. Secara husnuzonnya mungkin dia tertidur kan. So mereka pun pilah nak tepuk dia, nak gerak dia bangun. Tepat time dia pun tepuk bau Ali, tiba-tiba
Ali terus menggelupok bai. Sampai kiat habis ni badan-badan. Macam orang tengah sawan lah. Depa pun jauhkan diri lah daripada Ali. Beberapa tapak masing-masing gelabah taik tengok Ali kelupok. Ali duk kelupok. Dengan secara tiba-tiba Ali terus masuk ke posisi berangkak. Dia berangkak yang macam labah-labah tu kan. Dan dia terjerit-jerit macam sound mereka semua. Dia dah macam binatang tu marah mereka. Main duk bergelak-gelak dekat tempat dia. Lalu ni masalahnya macam mana nak bawa balik. Sebab semua main naik motor lah. Kalau jin rempit boleh lah buat kira lagi kan. Lah dah tak ada jalan lah. Rudy terpaksa patah balik seseorang dia. Balik rumah, tukar ambil kereta, main balik ke tempat kejadian. Dalam masa yang sama, member-member yang lain tu jaga Ali lah. Buatnya dia terbang nanya bai. Boleh accident dengan kapal terbang kat atas. Okey, lalu ni mereka dah berjaya sumbat Ali masuk dalam kereta. Rudy driver, member dia seorang lagi kat belakang dengan Ali, tokoh Ali kan. Duk kelupok bahaya jugalah dalam kereta. Yang lain semua follow naik motor. Mereka terus menuju ke rumah seorang dukun. Dukun ni dekat area tu macam popular jugalah. So tak apalah, mereka pun sampai ke rumah dukun tu. Bawa turun, masuk dalam. Katanya dukun ni dia macam dukun yang klasik punya. Kalau kita tengok movie kan, macam tu lah. Rumah kayu penuh dengan lilin, dengan asapnya lagi. Dukun tu pun buatlah eksperimen batin dia terhadap Ali. Dukun kat depan, Ali berhadapan dengan dukun. Member-member dia termasuk Rudy semua dekat belakang Ali, mengelilingi Ali, jaga dia. Risau juga tu. Buatnya dia break dance tengah-tengah tu. Tak ke kena halau dengan dukun. Tengok rupa dukun pun dah macam peminat heavy metal, mana boleh masuk dengan breakdance. Masa dukun tu duk berubat, katanya mereka semua nampak macam ada satu bayang-bayang besar belakang dukun tu. Tapi masing-masing diam je lah, tak berani nak tegur. Lepas tu Rudy duk perhati Ali tau. Dia duk tengok rupa-rupanya time tu Ali, mulut dia terbuka, lidah dia terkeluar. Berjejer habis ayat liok. Lepas tu barulah Rudy terfikir, mungkin ni makhluk yang sama yang kacau dia semalam tu. Dipendekkan cerita, semua selesai. Ali pun dah kembali tenang, tapi dia agak lembek lah. Macam biasa lah, penat. Dukun tu cakap, bukan ada apa pun ni. Mereka tu cuma marah je. Hampa mengai dekat tempat mereka. Mungkin ikan-ikan tu makanan mereka. Dah lah, lepas ni tak payahlah pergi mengai dekat situ. Pula dah macam tanah kerajaan lah. Dan yang si Ali ni pula, dia jadi gitu sebab lemah semangat lah. Ibarat dia jadi tikus hitam lah. Natang-natang tu nak tunjuk kehebatan ni pun kan, nak tunjuk kata mereka marah menggunakan Ali, melalui Ali. So lepas kejadian tu, Rudy dah slow dah mengai seorang-seorang tengah-tengah malam. Ni bukan isu kumpau tak kumpau. Isu berat dah ni bagi Rudy. So tu lah, kalau yang tengok video ni kaki mengai seorang-seorang, ceritalah sikit pengalaman hang. Kalau ada, boleh roger dekat komen. Jangan lupa like, share, subscribe, follow. Banyak lagi kisah akan diludah. Gerak lo.